Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Barisan Panel Hakim yang arif lagi bijaksana. Saya Izmana Zubaidah binti Muhammad Najib akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Awang dengan Tempayan. Dengarlah kawan, hamba bercerita kisah si Awang berhati mulia. Jujur hatinya, berbudi bahasa, rajin berusaha, tekun bekerja. Dalam sebuah kampung ada dua adik-beradik. Abangnya bernama Awang, manakala adiknya pula bernama Atan. Mereka berdua bekerja sebagai penebang pokok di hutan. Pada suatu hari, mereka berdua hendak pergi menebang pokok di kampung Maranti. Perjalanan mereka amat jauh. Setelah penat berjalan dengan jauh, mereka pun berhenti berehat di bawah sebatang pokok. Semasa mereka sedang berehat, mereka terlihat seorang lelaki tua yang sedang memikirkan sebuah tempayan. Tiba-tiba, orang tua itu terjatuh tersungkur kerana kepenatan. Berdebu. Rupa-rupanya, tempayan buruk tergolek di sisinya. Orang tua yang keletihan itu tidak bercakap walau sepatah kata pun. Matanya tertutup rapat, nafasnya pula tercungap-cungap. Kasihannya orang tua itu kan. Ambilkan air, kata Awang dengan cemas. Atan pun segera menuangkan air ke dalam mulut orang tua itu. Setelah reda, barulah orang tua itu bersuara. Terima kasih nak sungguh berbaik hati. Puji orang tua itu. Tu nak ke mana? Tanya Awang. Tu hendak pergi ke kampung Tanjung sana untuk menghantar tempayan ini kepada Datuk Paduka, kata orang tua itu. Apa isi tempayan ini? Tanya Atan. Tu tak tahu nak. Tu hanya diamanahkan oleh orang kaya Puana Kampung Maranti. Macam tempayan perkasa macam ni, sambung Atan. Dia pun mencium untuk mencari bau apa isi tempayan itu. Hati karut ke tu? Tanya Awang. Tu tak berdaya lagi untuk menghantar tempayan ini kepada Datuk Paduka. Bolehkah kamu berdua tolong hantarkan tempayan ini kepada Datuk Paduka? Tanya orang tua itu. Jika kami menghantar tempayan ini, tak dapatlah kami menebang pokok. Jadi, tak dapatlah kami uang untuk membeli beras. Tentang itu, kamu jangan risau nak. Datuk Paduka akan beri upaya lumayan, kata orang tua itu. Orang tua itu berpesan kepada mereka berdua. Jangan sesekali kamu membuka tempayan ini kerana itu amanah orang tahu. Mereka pun berjalan. Tempayan yang berat itu dipikul bergila-gila. Setelah pernah berjalan dengan jauh, mereka pun berhenti berehat di bawah sebatang pokok. Awang yang sangat kelelahan itu tertidur dengan nyenyaknya. Manakala Atan pula sedang memikirkan apa isi tempayan itu. Lalu dia bergegas pergi tempayan itu, membuka tempayan tersebut. Kawan-kawan, nak tahu apa isi tempayan itu? Alangkah terkejutnya Atan melihat tempayan itu kosong. Iya kawan-kawan, kosong. Atan pun segera meninggalkan abangnya sedang tidur dengan nyenyak. Setelah terjaga dari tidurnya, dia pun mencari di manakah adiknya. Tetapi Awang tidak berpatah balik manakala melanjutkan perjalanannya. Semasa dia sedang berjalan, dia menyanyikan sebuah lagu. Tempayan ini apa isinya? Pening kepala memikirkannya. Namun aku tidak peduli, upah lumayan ku dapat nanti. La 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 la.
Setelah berjalan dengan jauh, dia pun melihat sebuah istana. Lalu bergegas pergi ke istana itu. Lalu berkata pada pengawal itu, "Bolehkah saya berjumpa dengan Datuk Paduka?" tanya awang. Pengawal itu pun membuka pintu untuknya. Alangkah terkejutnya awang melihat orang tua yang dia berjumpa pagi tadi. Lalu bertanya, "Mengapakah Datuk di sini? Tok tinggal di sini, nak?" Jawab orang tua itu. "Bolehkah saya berjumpa dengan Datuk Paduka?" tanya awang. Orang tua itu hanya tersenyum lalu menjawab, "Sayalah Datuk Paduka." Awang yang sedang keheranan itu tetap memberikan tempayan itu kepada Datuk Paduka. Datuk Paduka pun memberi tempayan itu kepada Sultan. Sultan pun membelahnya. Semua orang yang ada di situ semuanya terkejut kerana tempayan itu kosong. Kosong, bisik awang. "Ya, tempayan ini kosong kerana tempayan inilah berjumpanya saya dengan orang yang amanah," kata Datuk Paduka. Jadi, fahamlah kita dengan cerita ini, tempayan ini hanyalah Sultan. Khayalan Sultan untuk mencari orang yang amanah menjaga hartanya. Jika kita mau berjaya, kita haruslah berusaha dan amanah. Jika kita amanah, insya-Allah Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Akhir kata, berat tempayan tidak terkira, dipikul awang sepanjang jalan. Sifat amanah pekerti mulia, kisah si awang jadikan teladan. Sekian, terima kasih.